Dia takut eh. Ya tahu kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Biskaf. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya, masuk di belakang. La ilaha illallah. Biskop. Bismillahirrahmanirrahim. Jom sama-sama kita berdoa. Sabar. Kat tempat lain surrender ya. Okey. Oh ni paling nyaring ni suara ni. Ni paling nyaring. Kenapa? Kenapa awak ni? Cuba cerita kenapa awak sangat? Ha? Kenapa? Lupa buat apa? Oh, tak boleh pegang kepala tu. Okay guys, kita ada gorgon. Lama dah kita tak dapat gorgon yang jenis macam ni ya. By the way, Biskov ni owner dia call pagi tadi pukul 8.45 pagi. Last minute nak grooming, so kita accept. And then bila kita terima, owner cakap dekat tempat lain dah reject dia. So diorang suggest datang kat Uncle Cik. Jadi kita cuba dulu, kita tak janji ya kita boleh buat ke tak. Kita cuba dulu, kita tengok kita berjaya ke tak. So far buat masa ni dah 5 minit. Uncle Cik nak try pakaikan dia collar tapi tak berjaya guys. Tak berjaya. Kita cuba dulu ya. Okay, korang doa sama-sama. Okay, Bismillah. Betul bola. Oh, tak boleh. Main kau juga tadi. Tak kecil tak berak tak apa. Yang kecil berak je ni. Ha. Sat. Yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut manja-manja. Oh, kena weh. One shot dia bagi. Oh, kuku dia panjang. Memang garing yang kecil. Memang garing. Garing ni. Korang kot ya pun kalau nak pass baton tu, janganlah pass baton kat Uncle Cik. Kesian kat Uncle Cik. Semalam luka pun tak baik lagi. Semalam luka pun tak baik lagi. Tak apa, insyaAllah kita cuba dulu. Okay, kita cuba dulu. Tapi rasanya time mandi dia okey ni. Kita cuba dulu, okay. Alright. Dia first time ni jumpa Uncle Cik. Tengok lah tu telinga dia. Tengok telinga dia sampai ke belakang. Kan? Oh, tak mesti pula. Ambil Plaster.
Sekejap dengan buat dulu. Koyak pula kat sini. Kita tak potong je masalah dia. Ni, buka pintu. Slow. Buat tu, sini pun kena tu, nampak tu? Aduh, kenapa ni? Allah, subhanallah. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. Yang ni pun tak 5 ni. Ni lagi tambah. Ha? Kasihan ni. Sekarang ni nak potong kuku dia je. Oh, ini adalah hari paling banyak pakai plaster. Mak ada sini ibu kena apa kan? Tak kena. Tempat lain lah. Sakit. Ang kecil sakit. Pakai sendiri. Tu, bayangkan kalau dia kunyah tangan. Ha? Hei, ya Allah. Yang ni pun tembus ya. Ha? Sama lah. Oh, ni dah koyak kan? Aduh. Masalah pakai gelap pun. Oh, berak dah. Tak siapa tu. Penakut. Gangster apa macam ni, berak. Oi, pijak tahi pula. Tu, nampak tahi tu. Pakai ni. Pakai. Okay. Pakai ni. Dek, dah lah. Oh, dah. Nampak kau. Ambil tisu basah. Jatuh lagi. Oh, laju nampak kau. Orang cycle je dulu sini. Mana nak pakai collar kan? Oh, Hey, teman-teman! Angkat tahi tu. Aduh, tahi tu lanting pula dah guys. Sorry. Kakak admin dia auto reflect. Gitulah. Macam ni lah kalau kakak admin tengah record video memang aku sekali menjerit. Bukan tahi situ je menjerit, aku sekali menjerit. Macam mana guys? Bila kena pakai collar kat badan. Naik kau. Mana potong kuku dia lah. Lambat tadi. Kau lambat dah orang ni. Kau marah apa lagi? Itu macam beli dekat vet apa ni spray. Ada. Teknik ni. Oh, lalok. Ya. Sedap bau. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Tak loot hang ni. Pakai collar dulu. Mana collar ni? Boy. Tu pakai collar dulu. Spray sikit ke collar ni? Mana?
tak dulu kan. Ha? Ya Allah, Rabbi. Ini kata. Berak. Ha? Berak lagi. Biar lagi. Ambil. Lap dulu. Sudah. Oh, kaki pun boleh tenang. Tak penat lagi ke? Ha? Tak penat lagi ke? Tak penat lagi ke? Dia dah penat, ha? Sudahlah. Minit. Kalau orang Dah lebih 15 minit dah guys. Towel oren. Ha, nak bagi tu. Towel tu tebal sikit. Dah. Ha. Penat? Hei. Lagi penat? Cuba taruh sikit tu. Seram. Adik seram. Lewat tu. Mandi je. Ha. Mandi je. Ikan apa tak boleh? Ha? Cek. Duduk. Kau pandai dah. Ha? Pandai dah. Ha, pandai dah. Dah. Oh. Dah, duduk. Nak potong kuku dulu. Ha, duduk. Aduh, gigi sakit. Badan. Sudah, ambil. Pelan-pelan. Kecil nak jadi baik. Kita cekeng kan. Kita baik kan. Okey. Pandai dah. Okey, boleh. Cam kau kecil ni. Tahu? Kecil nak buat baik. Kecil tak mau berjahat-jahat. Boleh tak? Kecil nak buat baik. Kita nak kawan kan. Nak friend. Kita nak friend. Nak potong buku ni. Kita potong buku kan. Kita potong buku gula ni. Boleh? Potong buku gula ni boleh? Tengah.
Telinga macam bebas sih. Biscoff. Mandi-mandi. Dah. Okay, telinga dia bersih. So, kita check balik. Kuku dia tak berjaya lagi potong. So, orang kecil mandikan dia dulu. Sebab tadi badan dia dah penuh tahi. So, dia dah nampak cool down sikit. So, dia tak boleh nak pegang dia. Belum boleh pegang dia lagi. Pegang sikit-sikit je. Wow. Ui. Wow. Tak boleh dekat. Sikit-sikit je. Dia boleh mandi tapi tak boleh pegang dia. Kena juga orang kecil. Adik, kena gayung tu kejap lagi dengan orang kecil kan? Ni macam konten yang kalau korang tengok video mandi kucing Cina tu Allah. Sorry korang. Nampak tangan kecil. Terpaksalah tutup dia macam tu Nampak tangan kecil, kita zoom sikit. Mandi-mandi. Dia tak boleh tengok. Oh, tutup sikit. Boleh. Tengok sikit tangan kecil. 1, 2, 3, 4. Ni yang balut ni. Pedih mat. Sini lah lumrah jadi glumas. Cuba kita cuba. Okay. 3 lapis tadi. Nak tengok kan? Tiga lapis. 3 lapis pun belum lulu lagi ni. Belum dijamin lagi. Kita nak ambil pandai. Ni orang panggil kucing ada sakar. Makan no. Orang ajak cik. Oh amboi. Saya pula tadi. Lagi. Banyak lagi. Okey. Okey. Belat lain dia warna merah tu. Nampak tak warna merah kat kuku dia tu? Jangan kena tu je. Sedap. Ada 5 kuku ke depan. Oh, no, fish. Sedap. Kena tip je. Bagi sikit-sikit, jangan bagi banyak. Dah. Amboi, makan nak. Lapar ke dia? Adik lapar ke? Lagi. Lapar ke tu? Nak kena umpan dia? Nak kena umpan dia? Tekan sikit. Makan kejap je. Nak mandi kejap je. Kita kena ambil package paling mahal kali ni. Boleh tak nak suruh mami dia ambil package paling mahal sekali? Boleh tak? Okey. Ni. Oh ya. Sekejap je. Member dah layan dah tu makan treats tu. Check dulu. Okey. Tengok okey, mandi sekejap. Makan dah. Potong kuku dah. Check telinga dah, mandi je, okey? Okey, mandi kejap je. Mandi. Dia dah tenang kan kecil? Belum lagi. Kurang sikit dah lah. Kecil dah boleh angkat macam tu dah kurang sikit dah tu. Garing lah adik ni. Adik ni garing lah. Adik ni bukan garang, dia trauma je ni. Nakut ni. Dia kena training banyak kali mandi sini. Tapi kalau nak training
make sure kakak-kakak yang certified groomers ada sekali sebab kakak-kakak yang ada ni tak berani. Then next time kalau nak booking appointment kena bagi tahu awal yang awak garang. Okay? Tak payah sikat lah tak payah sikat lah ya. Masuk terus dalam beg. Masuk terus dalam carrier dia. Okay bang. Okay, hati-hati. Hati-hati. Kakak ini standby. Standby video. Okay. Okay, jom balik. Wow. Marah kawan. Okey, dah. Go balik. Go. Pergi balik. Ang kecil tak spray perfume lagi ke? Oh, tempat lagi tu. Tempat lagi tu.